Okay, let's go. Boleh saya rakam video? Rakam video. Ayat. Cara-cara pakai motor tu. First time bawa motor kan? Dulu lah. Dulu pun ada pakai motor. Motor apa dulu pakai? Dulu AX5. Oh, EFI. Jadi ini first scooter apa akak beli lah. Kita first. Okey, baik. Jadi ADV ni kita bagi dua kunci lah. Dua remote. Jadi dua remote ni biasa akak simpan dalam poket, motor tu boleh hidup lah. Untuk start motor tu, sini ada tiga fungsi akan nampak. Satu O, Okey. satu seat, satu I. Ada tiga kan? Boleh. O maksudnya off. Jadi kalau untuk hidupkan motor, akak kena tekan satu kali. Dengan bunyi kan, titik lampu biru dekat sini, kita boleh pulas. Okey. Okey. Kalau kita pulas dekat sini, seat view, maksudnya kita boleh buka seat. Nampak? Dia boleh buka seat view untuk tank tu. Kita. Tadi Maksudnya dekat seat tu untuk buka fuel dengan betul. Lepas tu untuk start motor, akan tekan sekali, pulas sampai I. Okey, nampak sini. Dia dah nyala dah, dia punya bateri dah hidup dah. Sekali kita boleh start motor, tapi kena pastikan tongkat tu angkat. tongkatnya. Tongkat tepi. Okey, contoh. Tepi, ya. Kalau saya lepas tongkat tepi, nampak dia tak hidup. Okey, saya tongkat, saya tekan brake kiri tekan starter. Dia boleh hidup dah. Tapi kena tekan kuat sikit, Kak. Okey. Sebab kalau kita tak tekan kuat, dia tak akan hidup. Sebab ini untuk safety lah. Alright. Kalau kita nak pakai dia punya navigation dekat sini, navigation, tekan contoh lah kalau akak nak pergi Pekat, contoh. Nak pekan. Okey, dia akan start navigation. Okey, nampak sini dia akan tunjuk depan berapa meter kena belok kiri, belok kanan. Semua akan tunjuk dekat sini. Jadi akak tak perlulah letak angkat handphone, tengok handphone, tak perlu. Semua akak boleh tengok dekat sini. Akak nak tamatkan dia punya navigation, akak nampak ada pangkal dekat sini. Tekan kiri, yes ke no, tekan kanan, yes. Okey, dia dah tamat dah. Jadi selain daripada navigation, contoh kalau akak nak dengar music lah, tapi akak kena beli tu Bluetooth dulu. Lepas connect yang music ni, contoh kalau akak tak suka music tu, akak nak skip je. Semua boleh control dekat sini. Macam kereta punya. Ya. Jadi dia punya fungsi untuk TFT tu, dia connect Bluetooth, dia boleh tengok start action. Lepas tu akak cuba offkan dia punya Bluetooth. Kalau tak ada, nanti dia akan, saya tak boleh bagi setting kan. Dalam setting ni, kita boleh adjust dia punya display tak. Contoh, akak suka bar ke, akak suka circle ke, semua boleh control dekat setting dalam sini. Ini dia punya lampu pass light, nampak? Tekan lampu pass light. Okey, lampu tinggi. Lepas tu ini traction control. Okey, kalau saya tekan ni, tekan lama, akan perasan tak? Ni. Dia akan keluar simbol ni. Kalau kita on kan ini, dia macam kereta. Masa motor ni dia langgar air, dia akan kurangkan kelajuan dia secara automatik untuk safety. Dia macam kereta dah. Contoh, kalau ada satu hari kunci bateri tu kong, akak punya handphone dekat dalam ni, akak nak call suami. Macam mana? Tak boleh buka. Pakai ni. Kita buka ini, masukkan kunci ni. Kunci seat dah saya panggil ni. Oh, itu kunci seat. Jadi kita boleh buka seat tanpa pulas ini. Jadi ini fungsi ini untuk emergency sajalah sebenarnya ni. Jadi motor ni dia datang dengan alarm juga, boleh lock handle juga. Jadi cara lock handle ni akan kena pusing sampai habis dulu. Tekan lama, jangan lepas. Pulas sampai sini. Dia lah dah. Okey. Dalam kunci ni ada dua button. Yang atas tu alarm. Saya tekan sekali. Kalau nak tutupkan alarm, tekan. Okey, yang button bawah ni akan nampak kalau saya tekan sampai warna merah, akan cuba tekan switch tu, pulas. Tekan pulas. Tekan pulas. Dia tak ada respon. Jadi apa yang saya buat tadi tu, saya dah shutdownkan sistem motor ni dah. Lock handle, buka alarm, offkan dia punya sistem. Jadi walaupun kita ada kunci, dia tak akan ada respon. Jadi kalau nak buka balik, sama je, tekan sampai warna hijau. Lepas tu akan cuba tekan pulas agak. Nampak dia ada respon dah. Jadi ini fungsi button tu ajalah. Dalam sini ada compartment. Dalam tu ada USB . Jadi sini dia boleh charge handphone. Boleh letak handphone dah, satu handphone tak ada masalah. Lepas tu dia punya kunci box ada dekat belakang sini . Sini, kunci box.
Jadi kunci box tu, sekarang ni kalau akak nak buka box tu, akan tekan ni. Bawah ada button Ada button. Tekan, tarik, baru boleh buka. Okey. Kalau akak nak lockkan, masukkan kunci ni, nampak? Dia dah lock dah. Okey. Box ni dia datang dengan double lock. Contoh akak tak nak box ni. Buka aja. Cabut je. Macam ni. Senang. Jadi first service biasa kita servis minyak hitam dengan minyak gear saja. Ini grand dengan rotate akak. Jadi grand rotate akak akan simpan. Ya, ada helmet, ada baju hujan. Semua saya letak dekat sini Jadi itu sajalah kak. Boleh ambil gambar ke? Okey lah nak boleh tak? Boleh.